Okey, saya tengah buat video tadi, ada seorang komen pasal dia pakai sleeping mask, kulit dia jadi lagi kering. Okey, kulit dia jadi kering. So saya kena tanya dia, pasal kita kena tak akar umbi. Kulit dia jenis apa? Dia abang kulit dia jenis kering. Kalau kulit kita jenis kering, sepatutnya produk ni, dia macam mana kita dah harga sangat kan? Okey, orang lain minum mungkin 1 cawan. Kita mungkin kena pakai sehari 2 kali. Pakai pagi sekali, pakai malam sekali. Pasal dia nak adapt pada kulit kita yang terlalu kering. Sis, try pakai kerap. Okey, kerana apa? Kalau you biar kulit you kering, lepas tu you pakai, lepas tu you dah give up, you all punya pori-pori akan terbuka. 1, pori-pori tenganga. Nombor 2, dia akan jeragat kalau dah hinggap sis, 5 duit tak guna. Orang tarang dia bang, habis cerita. Han londe pi lah lain. Memang tak ada apa dah nak cerita dah. Dia dah jeragat ni, asas utama dia kulit kering. Kulit hang kering je, dia bang, welcome on board. Selamat datang ke Ayat Po Aluk Star. Dia melekat kat situ. Dia landing. Kita tak mau macam tu. So, kalau kulit kering, pakai yang ni. Dia macam ni sis. Setiap kita kulit berbeza. Okay. Kalau nak bagi lagi padu, pakai exfoliating gel. Tetapi, dos yang ada kulit kering, exfoliating dia, masa kulit dia memang kering, dia pakai yang ni pun kulit dia kering. Okay. Takkan jadi benda dalam masa 24 jam. Pakai, jangan pakai seminggu sekali. 2 minggu sekali. Dan jangan over exfoliate. Takut skin barrier rosak. Dia kadang-kadang kulit kita kering kerana 2. 1, memang dia kulit kering. Kedua, dia sebenarnya skin barrier dia rosak. Sim pernah pakai produk yang ada merkuri ya. Kalau kulit berminyak, tak ada masalah. Kulit minyak kita sembang sat. Yang sis pernah pakai produk yang ada merkuri ya. Merkuri. Kalau yang ada produk yang ada merkuri tu, memang skin barrier rosak. Kalau skin barrier rosak, sis kena pujuk dulu skin dengan yang ni. Pujuk dengan yang ni dulu. Siang, pagi pakai yang ni, malam pakai. Kenapa saya suka WM ni? 1, selamat. Kedua, dia pakai bahan semula jadi. Ketiga, dia pakai, dia ada KKM. Yang paling penting, 1 je. Tak semua follower saya mampu benda mahal. Tambah kalau tiba-tiba macam ni, tak jadi satu produk, nak kena tambah lagi 1 kan. So, kalau yang ni, sekurangnya, dia habis dalam, tak sampai RM100, dia dapat semua macam-macam. Pencuci muka semua. Kalau dia dapat, kalau RM100. Malahan, kalau sleeping mask sampai 3 bulan boleh pakai. Jadi kalau saya cerita betul, pasal itu bila saya cerita pasal setengah produk, saya kata kalau ada bajet. Okay. So kalau sis ada masalah kulit kering kerana skin barrier rosak, macam mana nak tahu skin barrier rosak? Simple je. Kulit senang merekah dah, kulit senang merah dah. Lepas tu 1, yang kedua, sebelum ni pakai mercury ke? Tu sebut macam tu lah. Alright, so kalau nak dapatkan beg kuning sekarang,